Hai, Assalamualaikum semua. Sekarang dalam pukul 3.50 pagi. Inilah suasana siswi waktu awal pagi. Kami dah lambat tau sebab kena kumpul pukul 3.50 dekat rumah kawan. Alhamdulillah, kami dah selamat sampai dekat KTMB Kuala Krai Station dalam pukul 5 suku macam tu. Kalau ikutkan plan, sepatutnya sampai lagi awal sebab takut terlepas kereta api. Tapi kami pula pukul 5.30. Yelah punca mereka lambat. Maaf ya kawan-kawan saya. Hihi. Trip kali ni kami pergi 7 orang. Inilah kawan-kawan saya. Ada Yasmin, Alia, Sofia, Hana, Hazira dan Fatin. Train yang kami naik ni ada 4 gerabak. Kami duduk dekat gerabak yang keempat, paling ujung sekali. Disebabkan kami pergi hari Khamis, jadi dalam train ni tak ramai orang. Inilah Sofia, time dia tidur. Kalau menghadap sini, saya straight okey je. Tapi kalau macam ni, dia gerak-gerak. Kalau ikut ni, dia pergi ke sana lah. Masuk berapa ramai ni? 1,000 nak tahu ni? Cik demo. Makin susah nak urus. Tak je gerak kompas tu betul tak dah arah dia. Dah pusing. Tak faham. Pusing sedikit ke kanan. Macam ni lah kan? Tak saja dah. Kalau pakai laptop. Jangan lupa pakai sunscreen tau, sebab sekarang musim panas. Untuk elakkan kulit dari direct kena sinaran UV dan mudah terbakar, kita just tepek-tepek je. Okay? Masuk mulut Terus sarapan. Sekarang dalam gerabak kami ramai pelajar daripada SMK Dabung. Dari pukul 6 suku macam tu dah ada student naik kereta api. Train ni salah satu kemudahan yang mereka ada untuk ke sekolah. Sekolah mereka betul-betul berhadapan dengan stesen kereta api. Doors are opening. Mind your step. Tu kau sebutnya. Apa tahu? Dekat stesen bas. Stesen bas. Stesen KTMB. KTMB Dabung. Padahal saya tekan. Biar cepat sikit. Saya tekan Anis. Anis buat ni. Kami datang sini dengan ejen dan berpackage. Kami naik 2 kereta. Kereta pertama ada Alia, Fatin, Hazira. Kereta kedua ada saya, Hana, Sofia dan Yasmin. Masing-masing tak nak duduk depan sebab masing-masing tak tahu nak borak apa dengan driver. Okay, sekarang kita kat mana? Ikan kan? Bukan. Tak gua je. Ikan tempat lain. Sebelah je. Ini lagu ikan pula. Okey. Semua fish. Dua je. Tak macam gaya. Semua orang macam lemah hati. Sekarang kita orang dekat Dua ikan. Kompleks dalam gua. Kompleks tapi ikan dia misteri.
Adik kau makan situ. Habis setahun, 7 pagi. Tak. Sekarang kita orang nak pergi makan. Kita orang tak tahu kedai apa, tapi makanan nampak macam makanan berlauk. Ni bau nampuk je. Dah berapa lama kerja kak? Saya sebelum masuk. Kita balik esok tapi dah sebalik hari ni juga. Betul. Betul macam so terpaksa lah apa yang sedikit tu. Macam sampai kawan saya bila minta. Dah kenyang? Dah. Tadi lapar gila. Tadi makan apa? Makan laksam dengan Nescafe. Makan laksam. Laksam ke sesuatu? Kat mana ni? Kat mana? Tahu tempat my ATV Pineapple kat sini lah. Nama apa tempat ni? Apa ni tak boleh promote ni? Resort Pipeline. Bukan Pipeline tu macam tajuk computing. Semua. Pipe Resort. Itulah. Kata pernah main. Pernah tapi saya tak lupa. Saya pernah main Pineapple. Lepas tu tapi tak mandi lah kat sini. Mandi dekat Canal apa? Sungai? Canal Rong. Situ tapi situ mandi tu sini batu. Apa ni? Tak, kenapa kita lalu kat tepi? Apa ni? Selamat kata. Sama-sama, jom. Kita sering dah berbagi. Apa ada apa? Banyak. Sebab banyak ikan. Wow. Yang tadi? Boleh ke nak berenang kat sini? Seluk pun. Dengarlah bunyi alam. Lihat tu. Kat sebelah sana ada ikan. Oh, nak mandi ke? Di belakang saya ini anda melihat air Sungai Karat. Masuk. Cepat. Dapat di warna dia macam air karat kan? Tak, korang nak mandi tak dengan air ikan ni? Nanti apa tu tak? Yang terapi ikan duduk pakai dia punya kaki tu. Tu ikan dia. Kan? Hazira dia pakai slipper, kitanya pakai kasut. Air ni macam teh obeng.
Kenapa Yas? Mengikut je benar. Air sungai kelihatan seperti warna ini adalah pertama sebab dia boleh jadi sebab hakisan tanah. Yang kedua sebab tannin. Tannin ni adalah tannin terhasil daripada proses perebutan daun, kayu dan bahan organik dalam hutan atau kawasan paya bakau. Okey, ataupun bahan asid organik yang melarut dalam air. Selain daripada itu boleh juga disebabkan oleh aktiviti manusia. Contohnya penebangan hutan dan pembinaan. Yang kedua perlombongan atau pertanian dan yang terakhir boleh juga disebabkan oleh kelajuan aliran air. Jadi bila arus sungai ni laju, ia mempunyai tenaga yang cukup untuk mengocok dasar sungai. Endapan yang sepatutnya tenang di bawah akan terapur. Tapi macam lain macam, saya rasa sebabkan tannin tu. Tengok teh obeng dia sedap oh. Teh obeng paling besar. Saya satu suka teh obeng datang lah. Siapa nak teh obeng sekali dengan ikan? 2 in 1. Sekarang kita orang nak explore and then nak cari, kalau boleh kita orang naik ATV. Kita ada 7 orang, so mungkin dalam 3. Tapi kat sini sumpah tak ada orang, kosong gila. Mungkin sebab hari ni hari Khamis, jadinya tak ramai orang. So pandai-pandailah pilih tarikh kalau nak datang. Dia macam untung tak masa kita pergi Redang tu pun orang tak ada. Tak, bukan sebab kita pilih tarikh yang hari yang tu. Hari sekolah. Kalau korang nak pergi ke ATV daripada sana, and then boleh terus pergi ke sana. ATV kat depan sana. Tengok tu, oh ada flying fox kat situ. So siapa yang nak datang flying fox boleh, ATV boleh. Lepas tu siapa nak main ikan pun boleh. Rusa. Ada ladang, ada kandang. Ada banyak gila. ATV bagi. Oh, bagi yang Yang besar tu. ni main PUBG. Baji ride. Bagi lah. Oh, yang ni dia kecil. Kamu dia dah besar. Seorang tu seorang ni. Yes, mana mata awak? Alright tak orang kat sana? Macam korang tak ada sangkul. Tak, korang tengoklah saiz berapa korang ambil? Ada saiz? Ya. Dia apa? Aku tahu ada saiz dia. Sekarang kita nak pergi ATV. So, stay tune kita orang punya video. Macam nak record sambil tu? Saya rasa Tak, awak lah kena record. Alia Hana. Bismillah. Semoga kita semua selamat. Dia beri tangan je. Okey, untuk minyak dia macam untuk pula ya. Okey, untuk start dia tekan brake tekan start. Okey, untuk dia kaki awak keluar dulu. Okey, ni untuk dia. Awak tunduk sikit, tengok dia punya track. Nampak tak? 1 2 3 track. Nampak? Okey. Okey, yang tengah ni free. Kalau nak jalan tolak tekan. Okey. Di sini telah minyak. Okey. Kalau reverse atas tekan. Okay. Boleh? InsyaAllah.
Abang tepi ni apa? Kaki kat sini. Ni apa? Abang tepi ni apa? Tepi ni apa? Lebih tu tak payah. Okey. Tak payah betul ya. Abang tak cakap tapi saya. Hana. Ni dari depan kan? Dari depan kan? Dari belakang dia. Sumpah lah. Drive. Gear. Bukan pakai tangan ke? Bukan pakai kaki. Okey tak orang belakang? Belakang.